Assalamualaikum tuan-puan, boleh save info ni kalau ianya bawa manfaat kepada semua dan untuk rujukan kita pada masa mendatang. Tuan-puan, nak tahu, emas ni tuan-puan antara aset yang paling power tapi ramai yang tak sedar. Tuan-puan perasan kenapa ramai orang bijak kewangan simpan emas? Sebabnya tuan-puan, simpan emas macam ni tak perlu geran tuan-puan ataupun surat rasmi maupun pengesahan bank tuan-puan. Langsung tak tercatat tuan-puan simpan emas ni dalam mana-mana sistem kewangan. Tak ada dalam rekod bank, pejabat tanah atau LHDN. Bahasa mudahnya tuan-puan, emas ni aset senyap yang bebas daripada sistem. Berapa banyak kita mau simpan tuan-puan, hanya kita sahaja yang tahu. Dan kalau berlaku pun krisis kewangan, bencana alam, bankrupsi, emas macam ni tuan-puan adalah penyelamat terakhir. Itulah talian hayat yang sebenar tuan-puan. Dan perkara ini pernah berlaku kepada mentor saya sendiri, di mana beliau diuji dengan musibah 2 tahun masuk penjara. Pada ketika itu tuan-puan, hanya emas yang berada di tangan seperti ini, yang di luar sistem sahaja tuan-puan, yang beliau boleh gunakan dan ada akses milik mutlak. Selebihnya tuan-puan, telah di-freeze-kan, disita oleh kerajaan tuan-puan. Nampak tuan-puan? So, nak mulakan tabungan emas macam ni tuan-puan, boleh bermula serendah RM100 dan miliki dina-dina seperti ini. Boleh follow kalau bermanfaat. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.